Betul, tak ada apa-apa yang jadi. Betul. Kita orang cuma kena kerja dengan hantu bulan, ular besar, cinta besar. Lepas tu kita orang jumpa Opek. Geng, perbaraan bermula akan datang. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul. Ini kisah kami berdua. Kau ni, kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Hai. Cicak Rainbow. Bahagian 3. Apin, apa ni? Apa makna semua ni? Kau makan rainbow ya? Comelnya. Apin, jangan mengada-ngada. Ipin! Makan! Ada ayam goreng ni! Wah, ayam goreng. Akak, ayam siapa akak masak ni? Orang dah masak, banyak pula soal. Makan! Tak nak. Akak, cakap betul-betul. Rainbow dah hilang. Atuk tengah bersedih. Akak tolong bagi kerjasama. Oh, inilah Rainbow. Sedap. Iya ke? Opa, betul ke ni Rainbow? Ish, bukan. Opa beli di pasar tadi. Hei. Kesian Atuk. Jom kita tolong Atuk. Penatlah. Alah, jomlah. Upin, nantilah. Ni, tengok ni. Ish, bising lah kau ni. Nah. Mari kita tanya Atuk. Ini bukan Rainbow punya. Atuk pasti? Iya, bulu ni kan lembut sikit. Betul tu betul. Lainlah Upin. Ayam siapa lah agaknya ya? Gelilah! 2-3 bulu ayam. Kamu carilah sampai malam. Ijat kata dia tahu. Jom kita kejar dah. Tu. Kejar! Cepatlah! Bin, angkat Bin! Mana nak lari? Ya! Ayo!
Ya, kau pergi belah sana. Aduh. Kejar, Rijat. Jangan bagi dia terlepas. Ayam tu lah. Kesian Rainbow. 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 Marilah balik. Hei, mana kau pergi? Di dekat kampung sebelah. Rumah Pak Samad. Ada ayam betina kat sana tu. Tu. Hah? Jauhnya. Patutlah kau tidur tak lena. Mandi tak basah. Makan tak habis. Menghilang aja. Korang ada nak buat basikal aku tak? Basikal kau hilang ni, Sai. Masa pergi kedai tadi, aku tak dapat kedai. Sudah.